Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang dihormati Tuan Nazir, seluruh jagaan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia hidayah dan inayah daripada Allah, dapat kita wujud di atas muka bumi ini, dapat kita hidup di atas muka bumi ini, dan dapat kita menganut agama Islam dan beriman dengannya di atas muka bumi ini. Syukurlah kepada Allah. Dan pada hari Jumaat yang mulia ini, perbanyakkanlah selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi, dialah orang yang paling dekat dengan Nabi kedudukannya pada hari kiamat nanti. Dan tahniah kepada mereka yang datang lebih awal ke masjid pada hari ini. Walaupun salat Jumaat lambat lagi, jam 1.17 baru masuk waktu Jumaat, tapi ada sebahagian besar daripada sahabat-sahabat kita sudah datang lebih awal ke masjid. Saya sampai masjid tadi lebih kurang pukul 11.30. Saya nampak ada lagi lebih awal dari saya. Tahniah kepada mereka yang lebih awal datang. Sebab Nabi pernah sebut, siapa yang datang paling awal ke masjid pada hari Jumaat semata-mata nak tunaikan salat fardu Jumaat, maka fadilatnya seumpama dia bersedekah seekor unta. Seekor unta nilainya tak kurang RM10,000. Seumpama dia sudah bersedekah RM10,000 dah. Padahal dia tak bersedekah pun, tapi pahala sedekah tu ada. Sebab dia datang awal ke masjid pada hari Jumaat. Siapa datang lewat sikit daripada golongan pertama, seumpama bersedekah seekor lembu. Lembu tidak kurang RM5,000. Padahal dia tak sedekah pun RM5,000, tapi pahala sedekah tu ada sebab dia datang awal ke masjid. Golongan yang ketiga lambat sikit daripada golongan kedua, lambat sikit je. Seumpama dia bersedekah seekor kambing. Kambing nilainya tak kurang RM1,000. Padahal dia tak sedekah pun RM1,000, tapi pahala sedekahnya ada sebab hanya datang awal ke masjid. Ada golongan yang keempat lewat sikit daripada golongan yang ketiga tadi, maka dia dapat ganjaran, kata Nabi, seumpama bersedekah seekor ayam. Ayam seekor RM30 ataupun RM20. Dia tak sedekah pun, RM20, RM30. Jarang-jarang kita nampak dalam tabung masjid duit kertas warna oranye. Tapi ada warna oranye banyak ni, kata bendahari masjid. Biasa hak RM1 tu ya, biru. Itulah perumpamaan orang datang yang lewat sikit. Ada yang paling lewat sekali, dia sempat masuk dalam masjid sebelum malaikat yang jaga pintu masjid tutup buku attendance. Sebab khatib nak memulakan khutbah, dia masuk, malaikat tutup buku. Seumpama bersedekah sebiji telur, 20 sen. Siapa datang awal tapi tak masuk masjid, tak ada apa-apa pahala yang disebutkan tadi. Datang awal tapi duduk kat tangga, duduk kat pagar, duduk kat tembok, maka dia tak dapat pahala apa-apa. Masuk dalam masjid, insya-Allah dapat pahala. Sekarang tak nampak pahala, dah mati baru nampak pahala. Sebab itu tanya, kalau kita tanya orang mati, dia nak apa? Maka semua orang mati akan jawab, kami nak hidup balik. Tolong pulangkan balik kami ke dunia ya Allah, sebab kami nak beramal soleh. Itu disebut dalam Al-Quran. Tiap-tiap pagi Jumaat imam akan baca surah Sajadah. Ada setengah imam baca, ada setengah imam tak baca. Tengok keadaan. Dalam surah Sajadah disebut, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim.
Orang-orang yang berdosa nanti, dia akan tundukkan kepalanya di hadapan Allah. Kenapa tunduk kepala? Sebab malu. Dalam keadaan malu macam tu pun dia kata apa? Rabbana, wahai Tuhan kami, absorna, kami sudah tengok dengan mata kepala kami. Tengok apa? Tengok api neraka. Dahsyatnya gambaran api neraka. Sebab tu ulama kata dahsyatnya lebih daripada 70 kali ganda api dunia. Jangan tengok api kecil tu, tengok api yang sedang membakar rumah, yang sedang membakar kereta, yang sedang membakar hutan. Darab 70 kali ganda. Itulah gambaran pemandangan api neraka. Dahsyat. Wasami'na, kami telah dengar, kata penghuni neraka ni, orang berdosa. Mung dengar apa? Kami telah dengar bunyi suara api neraka. Kalau tuan-tuan dengar kebakaran berlaku macam mana, api tu dia makan rumah, dia makan pokok, 70 kali ganda lagi dahsyatnya bunyi api neraka. Dia makan manusia dan patung-patung berhala. Habis itu nak apa? Farji'na, kembalikan semula kami ke dunia. Kami nak hidup balik. Nak buat apa? Nak amal salihah. Kami nak beramal salih, wahai Tuhan. Kenapa sekarang? Inna muqinun. Sebab sekarang kami sudah yakin. Sebab dah tengok neraka, dah dengar bunyi neraka, kami dah yakin. Adakah dia boleh balik semula ke dunia? Tak boleh dah. Tak boleh. Sebab itu pahala tak nampak di dunia. Pahala nampak selepas kita mati nanti. Pahala datang awal ke masjid khususnya. Masya Allah. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sementara menunggu kedatangan salat fardu Jumaat atau masuk waktu Jumaat, alangkah baiknya kalau kita duduk sekejap sambil niat iktikaf. Kita wakafkan masa kita dan telinga kita, hati kita dan pemikiran kita, fokus kepada tazkirah Jumaat pada hari ini. Hari ini dah masuk 3 Muharram 1448 Hijriah. Bila sebut awal Muharram, tahun baru Hijrah, biasanya orang kait dengan muhasabah diri. Orang baik, orang akan kait dengan azam. Azam tahun baru. Nak buat koreksi, nak muhasabah diri. Allahu Akbar. Baguslah. Islam suruh kita berubah. Dan fitrah manusia itu memang kena berubah. Fitrah manusia. Fitrah manusia ni tuan-tuan dirahmati Allah, dia akan berubah daripada satu tahap ke tahap yang lain. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tengok keadaan diri kita lah. Diri kita sendiri ni tuan-tuan. Diri kita ni tuan-tuan, asal tak ada. Asal tak ada. Percayalah macam anak kita lah. Anak kita asal tak ada. Bila kita kahwin, ada isteri, baru ada anak. Asal tak ada. Maka daripada tak ada jadi ada. Berhijrah. Daripada hijrah tak ada kepada ada. Alhamdulillah. Daripada ada pula, ada dalam perut ibu. Bukan ada atas dunia lagi, dalam perut ibu. Daripada setitis air mani. Setitis air mani dia berhijrah. Jadi segumpal darah. Ambillah proses masa tu. Daripada segumpal darah dia berhijrah pula. Jadi seketul daging. Hijrah lagi. Daripada seketul daging dia berhijrah menjadi adanya tumbuh tulang belulang. Dari tulang belulang buat tuan-tuan, dia akan keluar daging. Lalu daging menyelaputi tulang-tulang tadi. Lalu kata Allah, jadilah lembaga. Lembaga tu pula zero. Tak ada apa pun. Kemudian ditepuk ada 2 mata. Ada 2 lubang hidung. Ada 2 lubang telinga. Ada ditepuk 1 mulut. Masya Allah. Kemudian keluarlah tangan, keluarlah kaki. Kemudian keluarlah jari. Berhijrah daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Itulah perubahan manusia sebenarnya. Kita akan berubah fizikal kita. Kita akan berubah. Kemudian badan kita ni tuan-tuan pula ada perut kan. Dalam perut tadi tuan-tuan kita tak nampak. Daripada kosong tiba-tiba ada perut, ada usus, ada saraf. Kemudian kat kepala ada otak. Kemudian apa lagi? Dalam tu ada anak sulit, ada kelenjar, ada hati, ada buah pinggang, ada pundi kecil. Dah tepuk lubang mata, ada mata pula. Kemudian dia
tangan ada jari, lepas jari ada kuku. Kemudian kepala, ada tulang, ada kulit, lama-lama tumbuh rambut, lama-lama ditiupkan roh dalam badan kita. Hijrah itu fitrah. Kita akan berhijrah daripada kanak bayi. Kita berhijrah. Tuan-tuan tengok masa bayi dulu, kalau tuan-tuan boleh flashback balik, tak boleh flashback pun tak apalah, memang kita tak ingat masa kita bayi dulu. Kita tengok anak-anak kita jadi bayi lah, anak-anak kita, tuan-tuan. Anak kita, cucu kita, daripada dia keluar tu sebesar tapak tangan, dia tak buat apa. Disebabkan peredaran masa, dia berhijrah daripada duduk terlentang macam tu, lama-lama dia boleh meniarap. Boleh meniarap lah. Dia boleh meniarap, dia tuan-tuan, tak boleh buat apa, dia boleh angkat kepala lah. Boleh angkat kepala lah. Lama-lama dia boleh berhijrah, boleh mengesok. Lepas mengesok, dia boleh angkat punggung, angkat belakang. Lama-lama dia berhijrah kepada boleh mengangkat lah. Daripada mengangkat, tuan-tuan, dia berhijrah, dia belajar berdiri dan mula pegang kursi, pegang sofa, pegang almari, pegang meja. Lama-lama dia bertatih, belajar berjalan, jatuh bangun. Daripada berjalan jatuh bangun, lama-lama dia berlari. Daripada bayi jadi kanak-kanak. Hijrah tu perpindahan keadaan pada keadaan yang lebih baik. Kita pun tak nak tengok anak kita terlentang je sampai umur 12 tahun. Tak berhijrah ke arah yang lebih baik. Kita tak mahu anak kita diam je, sejak dia bayi diam sampai umur 12 tahun. Tak cakap-cakap. Daripada tak cakap, menangis saja, lama-lama pandai panggil mama, papa, abah, ayah. Lama-lama, subhanallah, masuk prasekolah. Hijrah. Masuk prasekolah. Ada prasekolah pula, tuan-tuan, dia masuk sekolah rendah. Habis sekolah rendah, dia masuk sekolah menengah. Habis sekolah menengah, dia masuk college, universiti. Hijrah. Keluar universiti, kita sebut hijrah, tuan-tuan, ke arah yang lebih baik. Bukankah lebih baik tu daripada sekolah rendah masuk sekolah menengah? Lebih baik. Habis sekolah menengah masuk universiti, lepas tu habis universiti dapat kerja. Lepas dapat kerja dia kahwin, lepas dah kahwin dia beranak. Tengok manusia berubah. Daripada dia kecil bayi jadi kanak-kanak, jadi remaja, jadi orang dewasa. Lepas beranak, tuan-tuan, anak pula besar, dia pula makin tua, dia pun tua dah. Penghijrahan umur pun berlaku. Kita pun makin tua. Daripada tua, lama-lama kita meninggal dunia, mati. Hijrah daripada alam fana kepada alam baqa. Daripada alam syahadah, alam dunia, masuk alam kubur, gerbang akhirat. Itu proses hidup manusia yang sentiasa berubah-ubah keadaannya ke arah yang lebih baik. Yang penting berubah ke arah yang lebih baik. Sebab itu Quran sebut apa? Kita ni, tuan-tuan, berubah ke arah yang lebih baik itu disuruh oleh Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan ubah nasib sesuatu kaum sehinggalah mereka merubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri, kata Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Kita nak berubah, tak perlu tunggu Allah nak ubah kita. Kita ubah diri kita, barulah Allah Ta'ala akan support kita. In tansurullah yansurkum, kata Allah. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah Ta'ala akan tolong kamu. Fazkuruni azkurkum. Kamu ingat aku ingat kamu. Tengok, itu sifir dia. Kalau kita nak suruh Allah Ta'ala ubah kita, boleh je. Kita sendiri kena sanggup berubah, berhijrah ke arah yang lebih baik. Rujuk surah Ar-Ra'd ayat 11. Sebab itu dalam Quran, hijrah ini, tuan-tuan, ada beberapa perkataan, situasi yang menggunakan ayat hijrah. Antaranya ialah kata Nabi Ibrahim, inni muhajirun ila rabbi. Aku nak berhijrah kepada Tuhan aku. Apa maksudnya? Kita berhijrah biar makin dekat dengan Allah. 1448 hijrah ni, aku nak berubah dan berhijrah biar makin dekat kepada Allah. Dan Nabi pun sebut, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu.
Orang yang berhijrah dengan sebenar-benar hijrah, dia berhijrah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Okey, satu persoalan, ya kena hijrah. Memang kena hijrah. Bila nak hijrah? Biasanya orang ni nak bila nak hijrah. Apa-apa tuan-tuan, kalau nak berlaku perubahan, manusia zaman sekarang dia akan cari the perfect moment, kata orang putih. The perfect moment, masa yang sesuai nak berubah. Nak kahwin bila? Nak kahwin cantik juga kalau kita ambil tarikh 2 hari bulan 7 27. 2 hari bulan 7 2027, cantik. Ataupun contohnya 2 hari bulan 6 2026. 26 the perfect moment, contoh saya sebut. Tapi kalau nak berhijrah, bila nak berhijrah? Tak lain tak bukan satu Muharram dah nak berhijrah ni. Sebab orang tak kata apa dah, orang tak perli kita dah. Sebab bila sebut hijrah, cerita hijrah, berubah ke arah lebih baik. Semua orang nak berhijrah. Sebab itu tuan-tuan cari perfect moment ya. So apa kita nak buat? Apa yang kita nak buat? Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak sebut tuan-tuan senang saja. Saya tak nak cerita yang besar-besar. Kita buat checklist lah. Checklist ni senarai. Cek senarai kita. Kat mana dalam hidup kita ni yang perlu kita buat perubahan? Kat mana? Kita cek lah. Solat kita macam mana solat kita? Betul ke tak betul? Cara solat kita dari segi fizikalnya betul tak betul? Rokoknya, sujudnya, tangannya, lipat kakinya macam mana, duduk tahiyat macam mana. Satu. Yang kedua, bacaannya betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Kena cek. Walaupun kita buat hari-hari, tapi kena sentiasa perbetulkan balik. Sebab kita makin tua ni kadang-kadang dia dah tersasul dah lidah dah. Dan nak gigi tak ada pula. Lepas tu nak pakai gigi palsu. Orang tak ada gigi kena pakai gigi palsu. Kenapa pakai gigi palsu? Sebab nak perbetulkan tajwid bacaan Quran tu. Terutamanya rukun-rukun dalam solat. Cek solat kita. Kemudian solat kita satu lagi yang kita tak nampak, tapi kita boleh rasa khusyuk ke tak khusyuk selama ni kita solat. Solat dah betul. Solat dah. Satu hari kita solat berapa puluh rakaat? Satu hari 17 rakaat dah confirm dah. Tambah dengan solat sunat ba'diyah, qabliyah, duha, witir, tahajud, hajat, apa lagi? Berpuluh juga. Tapi berpuluh itu ada nilai tak dari segi khusyuknya? Guru saya buat perumpamaan, orang solat kalau tak khusyuk, solat cantik lah, berpuluh rakaat, ibarat macam tin sardin ke tin apa ke terpulang lah. Cantik tin tu, labelnya cantik, colourful lagi, tapi dalam kosong. Ikan sardin tak ada makna. Tapi kalau cantik labelnya, cantik tinnya, warna-warni pula, tuan-tuan, dalam tu ada sardin pula 5 ekor, confirm itu yang paling berharga. Solat macam tu juga. Apa isi yang kita nama sardin tu? Khusyuk nama dia. Ada isi tak? Ataupun dia kosong dia solat? Satu tuan-tuan. Yang kedua ialah contoh bacaan Quran kita. Kita buat checklist. Ni sebab contoh saja, contoh dari segi amal ibadah kita. Awak baca Quran? Saya baca Quran Ustaz, saya baca Quran. Berapa muka surat satu hari? Saya baca Quran tak kurang 30 pages lah. 30 muka surat satu hari saya baca Ustaz. Faham tak? Tak. Kalau tak faham, dia akan dapat pahala saja. Tapi dia tidak faham apa yang Allah Ta'ala nak dalam Quran. Sebab dia tak faham. So apa yang Allah Ta'ala suruh, dia tak pandai, dia tak tahu. Apa yang Allah larang, dia pun tak mengerti. Sampai sudah macam itulah perangai dia. Sebab dia tak faham. Sekarang ni alhamdulillah, banyak Quran-Quran yang sudah ada terjemahan. Cuma kita nak baca tak baca je terjemahan dia. Kadang-kadang terjemahan kat bawah, kadang-kadang terjemahan kat tepi. Atas kita belaka nak baca tak baca. Kalau kita rasa nak faham apa isi kandungan surat cinta daripada Allah pada kita ni tuan-tuan, kita baca satu ayat ataupun 5 ayat, kita stop. Kita pun tengok terjemahan dia. Apa yang Allah Ta'ala nak sebenarnya. Itu saya sebut tuan-tuan, kita buat checklist.
dalam ibadah kita ni. Sebab itu kena berubah. Ibnu Mas'ud pernah sebut dalam sebuah hadis dia, perkara yang paling aku sesal dalam hidup aku ialah makin bertambah umur aku tapi tak bertambah amalan aku. Macam tu juga amalan dia tak bertambah. Biarlah umur kita bertambah, amalan kita bertambah. Tapi ada orang Ustaz, susah nak berubah Ustaz. Contoh yang paling senang lah, paling senang cerita, contoh paling senang. Kalau orang isap rokok, paling susah nak berhenti merokok. Paling susah. Saya minta maaf cakap orang isap rokok Kalau buat isap dadah, marah pula kan. Isap rokok. Payah lah Ustaz payah lah Ustaz, nak tinggal tu payah lah. Tapi dia boleh tinggal bulan Ramadan kan. Bangun subuh sampai maghrib, dia tak apa pun tak isap rokok. Okey je. Mana boleh lah. Boleh. Tapi bila bulan lain, payah Ustaz, payah. Kenapa payah? Kenapa susah? Sebab tuan-tuan, dia perlukan mujahadah. Mujahadah tu apa? Mujahadah tu usaha bersungguh-sungguh. Tu mujahadah. Usaha bersungguh-sungguh. Macam kita datang solat berjemaah kat masjid lah. Daripada rumah buat preparation dah. Mandi, ambil wuduk, pakai baju comel, pakai baju cantik. Lepas tu kena bawa kereta, rempuh traffic light, rempuh traffic jam. Kemudian pula ada zat obat, ada pula macam-macam sampailah kat masjid nak parking payah. Usaha sungguh-sungguh memang payah. Kan senang kalau tak sembahyang Jumaat. Kan senang kalau sembahyang kat rumah je, solat Jumaat. Mudah. Sebenarnya tuan-tuan, nak berubah tu payah. Sebab dia kena mujahadah, usaha bersungguh-sungguh. Kenapa payah? Sebab syurga itu mahal. Syurga tu mahal. Tuan select, Tuan tapis, Tuan pilih. Siapa yang boleh masuk syurga ni? Orang yang bersungguh-sungguh nak ke syurga. Walaupun susah payah, dia sanggup. Tengok para sahabat tuan-tuan berjuang nak selamatkan agama, nak kembangkan agama. Hak duduk kat Mekah tu, hijrah ni muhajirin ni orang duduk terutama duduk kat Mekah lah, terutamanya. Hak lain pada juga negara lain, tapi hak Mekah tu. Sebab hak Mekah kena seksa tu. Dah kenapa kena seksa? Sebab satu, mereka beriman dengan Nabi. Nombor dua, mereka tetap istiqamah beriman. Abu Jahal ke, Abu Lahab ke, Umayyah bin Khalaf ke, dia bagi kata dua. Kau nak beriman dengan Nabi ke, ataupun kau nak tinggalkan agama Muhammad? Pilih. Kalau kamu tinggal, kita tak seksa lah. Tapi kalau tetap juga kamu beriman dengan Nabi Muhammad, kamu kena seksa. Para sahabat usaha sungguh-sungguh, tahan sakit. Sebab apa? Sebab iman, jaga agama dan nak kembangkan agama. Kalau mereka tersungkur lebih awal, tak sampai agama kat kita, tuan-tuan. Tengok keluarga Yasir. Yasir dia tak sempat berhijrah sebab kena seksa oleh tuannya. Kau tak bayangkan, Abu Jahal seksa dia. Yasir ni tuan-tuan kena tombak, mati dia, syahid. Isterinya Sumayyah pula kena sula, mati, syahid. Ammar bin Yasir, kepalanya kena benam dalam air sampai dia hampir lemas. Tarik balik kepala, angkat kepala. Okey, kamu beriman tak dengan Muhammad? Beriman. Salam lagi. Angkat sampai dia tak tahan dah. Ginilah, kalau kamu maki Muhammad, kami lepaskan kamu. Tuan-tuan, Ammar bin Yasir terpaksa maki Nabi depan geng-geng Abu Jahal, baru dibebaskan. Lepas dibebaskan, dia jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya minta ampun, minta maaf, terpaksa maki kamu sebab nak selamatkan nyawa saya. Turun Al-Quran, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang-orang yang terpaksa terpaksa mengucapkan kalimah-kalimah tadi, sedangkan hatinya syarat dan padat dengan iman, macam Ammar bin Yasir. Mus'ab bin Umair, anak orang kaya. Pilih. Mak dia kata apa? Pilih antara kekayaan mak kamu dengan nabimu. Mu nak mak ke mu nak nabi? Mus'ab bin Umair ni tuan-tuan, orang Mekah, keluarga kaya. Dia punya jubahnya imported, dia punya perfume-nya imported, bukan biasa-biasa, bukan lokal punya.
Dia punya tampan kacaknya tuan-tuan, kalau anak gadis lalu semua akan ingin nak jadi isteri dia. Tapi dia dengar Nabi kempen agama Islam, dia antara orang yang terawal beriman dengan Nabi. Beriman dengan Nabi. Akhirnya keluarga dapat tahu, mak dia panggil dia, mu nak pilih mak ke pilih Nabi Muhammad? Dia kata, saya pilih Nabi Muhammad. Kalau mu pilih Nabi Muhammad, 1 sen duit mak mu tak dapat. Tak apa mak, tak kisah, tak dapat pun tak apa. Janji Mus'ab nak beriman dengan Nabi. Lalu mak dia kurung dia. Berapa hari tuan-tuan kurung dia, sampai kering dia, cengkung dah hilang, handsome dia dah, rambut pun tak terurus dah, kulit pun menggerutu disebut dalam kitab. Akhirnya berjaya melarikan diri. Nabi suruh dia berhijrah ke Madinah. Dia antara orang yang pertama berhijrah ke Madinah, sebab tak tahan kena seksaan oleh mak dia sendiri, keluarga dia sendiri. Uthman bin Affan, dia beriman dengan Nabi. Keluarga kaya raya keluarga dia. Dia pun kena tangkap oleh pakcik dia. Kena tangkap, kena ikat, lepas tu masuk dalam golongan tikar, digantung. Bawah dia dipasang unggun api. Nak seksa je, bukan nak bakar, nak seksa. Dengan panahnya, dengan asapnya. Dia berjaya melarikan diri. Nabi kata apa? Uthman, pergi ke Habsyah, berhijrah ke Habsyah. Sebab di sana ada seorang raja yang baik, Raja Najasyi namanya. Uthman berhijrah dengan beberapa orang, termasuk isterinya, iaitu Ruqayyah, anak pada Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Daripada Mekah sampai ke Jeddah, kebetulan ada 2 kapal nak berlayar. Malam tu juga dia sempat naik kapal, walaupun dikejar oleh musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah tak sempat tangkap mereka sebab mereka sempat naik kapal dulu. Kenapa ni? Nak selamatkan agama dan nak kembangkan agama. Ini hijrah, cerita hijrah ni tuan-tuan. Betapa orang dulu susah payah berhijrah. Susah payah, kait dengan nyawa, tinggal kampung halaman, tinggalkan keselesaan, pengorbanan harta benda. Suhaib Ar-Rumi, dia ahli perniagaan, businessman yang berjaya di kota Mekah, tapi dia beriman dengan Nabi. Bila nak berhijrah, dia angkat semua barang-barang, dia letak atas beberapa ekor unta, nak bawa unta-unta dia berhijrah bersama ke Madinah dengan barang-barang kemewahan dia. Tapi sampai checkpoint pertama tak lepas. Suhaib, mu nak ke mana? Mu nak ikut Muhammad berhijrah ke Madinah? Ya. Kalau mu nak ikut Nabi Muhammad, mu kena lepaskan barang-barangmu ke tangan kami. Suhaib tanya, oh, kalau aku bagi harta benda aku, kamu lepaskan aku ya? Ya, pergilah hijrah, tak apa. Kalau begitu, aku sanggup lepaskan barang-barang aku, harta benda aku, kekayaan aku, asalkan aku dapat ikut Muhammad berhijrah ke Madinah. Maka orang musyrik Mekah pun lepaskan dia, tapi ambil kekayaan dia. Tengok pengorbanan harta benda. Sampai di Madinah, Nabi puji. Nabi kata apa? Beruntunglah engkau wahai Suhaib, beruntunglah engkau wahai Suhaib. Nabi sebut dia Suhaib. Masya Allah, untung dia. Dia selamatkan agama, dia lepaskan kekayaan dia. Ini nak beritahu pengorbanan orang dulu. Kita kena nak lepas rokok payah. Ya Allah, nak lepas rokok tu. Ni lepaskan keluarga, lepaskan kampung halaman, lepaskan kekayaan. Sebab saya kata ni, syurga itu sangat mahal. Bagi mereka yang berkorban saja boleh masuk syurga. Syurga itu sangat mahal. Wallazi najahadu fina, siapa-siapa yang bermujahadah untuk mencari jalan-jalan kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Tuan-tuan dirahmati Allah. Sebab itu tuan-tuan, macam mana kita nak berubah? Ada lebih kurang 16 minit lagi. Kita mulakan dengan benda kecil dulu. Kita tak perlu berubah dengan benda-benda besar. Kita mulakan dengan benda-benda kecil dulu. Cari apa benda-benda kecil yang kita perlu berubah. Pertama, contohlah dalam hidup kita tuan-tuan, belajar. Belajar apa? Pertama, belajar ikhlaskan niat. Kecil je. Niat tu kecil je tuan-tuan, tapi implikasinya sangat besar. Niat. Kalau orang tahajud, malam-malam hari tahajud, siang hari puasa, tapi niatnya tunjuk kepada orang, hancur. Amalan tu besar, jadi kecil sebab niat. Tapi kalau dia buat benda kecil tuan-tuan,
benda kecil, RM1 je. Tapi RM1 ni dia buat untuk bina masjid. RM1 tu dia masuk tu, ini untuk pembinaan masjid, dia masuk RM1 ke RM10 terpulang tak. Niat kerana Allah jadi besar. Sebab apa jadi besar? Sebab selagi mana ada masjid tu, selagi tu dia dapat pahala. Pada RM10 je pun. Niat ikhlas tadi main peranan. Sebab itu tuan-tuan, hidup kita ni belajar ikhlaskan niat kita. Bila buat baik, belajar ikhlaskan niat. Ada budak-budak, saya tak tahu budak-budak ke apa yang ada susun selipar kat luar tu. Saya perasan tadi, semua selipar tu kalau kita keluar je kan, sarung kaki dia. Kita masuk tadi kadang-kadang kita main redah je. Bila keluar, ada sapu susun. Kecil je. Tapi kalau budak tadi, siapa-siapa yang buat tu, dia ikhlaskan niatnya nak memudahkan orang, sarung je terus keluar, dapat pahala kat dia. Kita buat baik ni kena ikhlaskan niat. Tak payah ada riak-riak, tak payahlah riak ke, ujuk ke, nak buat konten ke, tak payahlah. Sampai ke peringkat bawa handphone pergi kat Mekah, tuan-tuan, cium Hajar Aswad tangan macam ni. Saya sekarang berada di Hajar Aswad, saya nak cium Hajar Aswad, Masya Allah, Tabarakallah, Masya Allah, Tabarakallah. Apa benda tu? Jadi orang nampak dah, orang kata, apa benda ni? Kau nak buat apa? Ada konten-konten macam tu pula. Saya sekarang sedang tawaf di Masjidil Haram sekarang ni, tawaf sunat, sementara menunggu flight, menunggu tawaf wadah, nanti nak balik ke Malaysia dah. Jadi saya sekarang sedang tawaf. Ini tawaf sunat saya yang ke-50 pada hari ini. Alhamdulillah jalan. 50 nak cerita buat apa? Amal ibadat tadi besar, tapi akhir jadi kecil sebab niat tak betul. Kalau betul-betul kita ikhlas, tak buat apa-apa, kita dengar Allah je, ya Allah, kau ukur sendirilah, nilai sendirilah, ya Allah, amal ibadahku, ya Allah. Tak cerita siapa-siapa, cerita pada Allah Ta'ala je. Tak cerita pun dia tahu Allah Ta'ala ni. Cerita kat orang, Alhamdulillah pagi Jumaat tadi pagi Jumaat, Alhamdulillah saya terbangun awal, bangun pukul 4 pagi, dah tak boleh tidur dah, terkencing pukul 4 pagi, dah tidur, malam tak boleh tidur, cerita kat kawan ni, tak tidur kat kedai kopi sembang. Saya pun sebenarnya tahajud, Allah dapat 40 rakaat pagi tadi solat tahajud. Aku pun tak sangka, biasa 2 rakaat je, pagi tadi 40 rakaat. Kamu tahu tak 40 rakaat? Mudah ada jarak lagi nak sampai subuh tu, sempat baca 4 juzuk Quran. Wah, cerita kat orang. Sorok yang tu sorok. Kita dengan Allah yang tu. Sebab amalan tu besar tu. Tahajud amalan besar, baca Quran amalan besar. Tapi kalau niat kita nak suruh orang puji, baguslah ke, aku tahu aku bagus. Si delik lah. Oh, tengok kaki lah. Tuan-tuan rahmati Allah. Sebab tu saya kata, benda kecil itu tolong belajar ikhlaskan niat kita dulu. Semua kita buat kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah. Nombor 2, tolong belajar kawal barang kita. Barang. Orang Malaysia ni barang lah tuan-tuan. Mungkin panas, cuaca panas kan kot. Barang orang Malaysia ni tuan-tuan, sampai mereka bunuh orang. Boyfriend bunuh girlfriend. Tunang bunuh tunang, tampar tunang. Suami bunuh isteri. Suami terajang isteri. Suami pukul isteri dengan kursi, dengan batang paip besi. Apa cerita sampai patah belakang, patah tulang rusuk? Barang apa tu? Kalau barang sangat, pergi pukul singa harimau. Kalau barang sangat nak uji, nak test. Belum kahwin lagi tuan-tuan, baru bercinta. Barang sangat sebab kecemburu, duda bunuh janda. Sudah. Semalam kali ni saya dengar pula, apa ni, barang sangat tuan-tuan, sampai tetap orang penunggang motosikal, tetap penunggang motosikal. La ilaha illallah. Kawan tu hon je pun, hon minta laluan ke, jangan kacau laluan dia, hon barang, berhenti dua-dua jalan, ambil pisau, tetap. Apa cerita dia dikir polis dah, tak pasal-pasal. Berlaku hari ni, saya tak faham kontur. Sebab saya kata, tolong belajar kawal barang. Panas barang di jalan raya, ramai orang barang. Itu berlaku aksiden tu, belum barang, orang potong dia barang. Biarlah kawan tu lagi laju, dia dah potong lah, kejar balik, duduk kat selekor,
golek. Panas barat. Allahu Akbar. Ingat ya, ayah-ayah saya pun kawal diri saya, kawal. Saya tengok ada seorang budak tu viral dalam media sosial. Yang pakcik tu pukul dia tu, pakcik kelempang dia, umur pakcik dah 70 lebih dah tuan-tuan, bertongkat dah, pukul dia masa beratur beli nasi lemak tu. Tapi dia kontrol barang dia tak lawan. Sebab nanti dia, pakcik ni bukan lawan aku. Subhanallah, semua orang puji dia. Gentleman. Dia orang muda, dia tak pukul orang tua, walaupun orang tua tampar dia, orang tua tu maki dia, tak lawan. Ni contoh dia tengah kawal barang dia. Dia kata boleh dia pukul, tapi dia tak nak. Dia kawal walaupun geram hati dia. Dan dia bukan kata dia tak pukul, dia maafkan pakcik tu pula. Subhanallah. Ini pengajaran untuk kita tu, pengajaran di awal hijrah ni. Siapa-siapa dah baras ni, siapa-siapa dah penyakit baras ni, yang jenis pemarah, pembengis, panah baran, kontrol. Cara macam mana cara kontrol? Astaghfirullahalazim. Urut dada kita. Astagfirullah. Sebab dada kita tuan, di hati tu jadi pusat sarang iblis. Astaghfirullahalazim. Gitu cara kita nak kontrol barang kita. Jangan buat apa-apa, jangan layan. Kalau dia maki kita buat astaghfirullahalazim. Kalau kita berdiri kata Nabi, tolong duduk biar kita tenang. Kalau duduk kita marah, tolong baring. Sebab tak tahu je, sandarkan dinding ke. Kalau marah juga, Nabi kata pergi cepat-cepat ambil wuduk, ambil air sembahyang. Sebab apa? Sebab syaitan itu daripada api, marah itu daripada syaitan itu daripada api. Maka redakanlah dia dengan air. Cara macam mana? Wuduk, ambil air sembahyang. Lagi ada 8 minit kita tuan. Lagi belajar kawal lidah kita. Lidah ni tuan-tuan. Dengan sebab lidah, kata Nabi, orang boleh masuk neraka dalam keadaan tersembang, mukanya ke bawah, kakinya ke atas, diheret oleh malaikat. Muka dulu diheret. Sebab angkara lidah. Zaman sekarang jaga lidah. Tengok sekarang, nak maki orang, nak marah orang, nak cerca orang, nak kutuk orang, mencarut lah. Tak boleh. Sebab tu orang berbijaksana, tuan-tuan, marahnya adalah diam. Nabi kalau mulai marah, Nabi diam. Mulut tu Nabi jaga. Orang bijaksana marahnya dengan diam je. Biar hati cakap, tak apalah, biarlah. Hati cakap, dia diam. Orang bijak tuan-tuan, sebelum cakap dia fikir dulu. Kalau aku cakap macam ni, ada orang terasa tak? Kalau aku cakap macam ni, menyakit hati orang tak? Kalau aku cakap macam ni, hodoh tak kata dia? Kalau aku cakap macam ni, sopan tak? Kalau aku kata macam ni, kurang ajar tak? Fikir dulu, banyak fikir sebelum cakap. Okey. Lagi belajar kawal jari kita. Ni zaman sekarang, belajar kawal jari kita. Kenapa jari kita ada masalah ke? Ini duk menaik ni. Duk menaik kat media sosial, kat WhatsApp ni, jari ni. Kat TikTok duk komen orang. Orang tu bagi pandangan, kita dah tak suka pandangan dia, kita perkutuk, tersebut bodoh. Pelik lah. Orang tu bagi pandangan. Saya tengok juga baca netizen kan, satu isu dibahaskan, yang kau ni bagi pandangan gini, dia tak kata apa pun, bagi pandangan. Hal lain pula komen tu, kau ni bangang ke apa? Sudah, jari tu taik. Nak cakap pun tak apalah, saya kurang bersetuju dengan pandangan tuan, tapi pada pandangan saya gini-gini dah cukup. Tak payah guna ayat bodoh, bangang lah, apalah. Mak kau tak ajar ke dulu ke? Ayat-ayat macam-macam. Kontrol jari kita. Nak menaik tu fikir dulu. Tuan-tuan mati Allah. Apa lagi tuan-tuan? Belajar mulai hari ni, mulakan apa saja dengan bismillah dan doa. Simple aja. Mulakan benda-benda kecil saja. Saya tak perlu tuan-tuan mulai tahun baru ni kita marilah sama-sama kita hiking Gunung Kinabalu. Belum tinggi sangat, berat. Tapi mulakan kerja buat kita dengan bismillah. Senang. Okey. Selama ni buat tak?
Kadang-kadang. Lalu ke? Jarang-jarang. Tak, buat selalu. Masuk masjid bismillahirrahmanirrahim, keluar masjid bismillahirrahmanirrahim, masuk kereta bismillahirrahmanirrahim, sekurang-kurangnya. Makan bismillahirrahmanirrahim, habis makan alhamdulillah rabbil alamin. Duduk bismillahirrahmanirrahim, berdiri bismillahirrahmanirrahim, tidur pun bismillahirrahmanirrahim. Itu dah dikira doa tu, sebut nama Allah je. Setiap kerja buat kita sebut nama Allah je. Itu benda kecil, tapi kena latih diri kita tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kena paksa. Datanglah. Ini masjid surah ni. Masjid bukan datang untuk salat Jumaat saja. Masjid ni adalah untuk salat fardu 5 waktu. Datanglah imarah ke Masjid Al-Mujahidin. Masjid, kalau kita nak masuk golongan mujahidin, datang ke masjid ni. Ni masjid mujahidin. Siapa ni? Ni semua mujahidin ni. Sebab Masjid Al-Mujahidin. Mujahidin tu apa? Orang yang usaha bersungguh-sungguh nak dapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mujahidin. Kalau mujahidin sama Nabi tentang masuk perang. Perang Uhud, perang Badar. Nabi pun patah gigi, berdarah pipi Nabi. Sahabat-sahabat Nabi yang lain sama juga tuan-tuan. Mus'ab bin Umair putus tangan kanan, putus tangan kiri. Mus'ab bin Umair mujahadah masuk syurga. Kita mujahadah masuk masjid pun cukup dah. Masuk masjid je mujahadah. Kena mujahadah tuan-tuan. Nak subuh lagilah ya apa. Besok kan cuti. Lagilah tuan-tuan. Sabtu Ahad cuti. Abang, dah azan subuh, pergi masjid. Ahadun ahad. Hari ni hari Ahad, cuti. Bila birabah ahadun ahad lain, kita ahadun ahad. So hari cuti lah kita datang ke masjid. Dah tak kerja. Hari kerja pun usaha juga datang ke masjid. Subuh ke, zuhur ke, asar ke, maghrib, isyak. Datang. Kalau bukan kita, siapa lagi nak imarahkan masjid? Takkan mengharapkan penganut agama lain datang ke masjid kita. Kan di negara seberang tuan-tuan, negara seberang tu, masjid tu boleh kongsi. Sebab dia mengamalkan adalah kehidupan dia. Ada 2 minit. 2 minit kan? Kau masuk waktu dah? Masuk dah? Kau masuk dah? Belum dia kan? 2 minit lagi. 2 minit lagi. Dia bagi amaran kot. So saya berhenti kot. Tak apa. So datanglah imarah ke masjid kita Al-Mujahidin, insya-Allah pahala tersedia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Akhir kalam, selamat menyambut tahun baru Hijrah dan selamat berhijrah daripada keadaan yang tidak baik kepada yang baik, daripada keadaan yang sudah baik kepada keadaan yang lebih baik, insya-Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.